Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Kami doakan saudara semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, bersama anak-anak saudara mara kita menonton secara langsung Salam Baitullah. Dan pada kali ini kita akan membincangkan satu lagi tajuk yang amat menarik. Sebab itu saya war-war pada sekarang lagi supaya saudara dapat tahu tajuknya dan mudah untuk kita berinteraksi nanti. Tajuknya adalah perjalanan berliku. Dan jika saudara ingin berinteraksi dengan kami, taliannya 0322828578 dan Facebook kami adalah Salam Baitullah. Baik, tajuknya sebagaimana saya nak sebutkan tadi, perjalanan berliku, dan tetamu kita pada kali ini adalah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, penasihat ibadat haji tabung haji JAKIM. Dan saudara, jangan lupa terus berinteraksi dengan kami pada kali ini, dan kita akan selepas itu kita akan bawakan kepada saudara perkembangan jemaah haji kita di Tanah Suci Mekah bersama Tuan Haji Izam Hadi Siddiq. Kita akan bawakan perkembangan terbaru. Kalau semalam semalam kita dengar pertanyaan ataupun khabar daripada saudara Nik Fairuz mengatakan bapanya telah meninggal dunia, dan kita nampaknya berjaya menemui ibunya. Kita akan dapatkan khabarnya daripada ibunya tentang perkembangan suaminya di sana. Baik, saudara, kita teruskan bicara kita pada kali ini, perjalanan berliku, dan besok adalah hari Tarwiyah, dan kemudian kita akan wukuf di Padang Arafah. Kalau boleh, Doktor, bila kita sebut tentang perjalanan berliku, Doktor, ada yang berjaya menempuhinya, ada yang kurang berjaya, ada yang langsung tidak berjaya. Kenapa boleh berlaku sedemikian, Doktor? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Saudara Dr. Ridwan, sidang penonton yang dirahmati Allah, pertamanya saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke siaran Salam Baitullah ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat dan faedah yang amat berguna serta informasi yang baik untuk kita semua, insya-Allah. Isu berkenaan dengan perjalanan berliku, memang kalau kita tengok ibadat haji ini dia penuh dengan satu tribulasi, ujian dan sebagainya. Sebab itu bila kita pergi ke Mekah, pertama sekali kita telah ditukarkan watak namanya, iaitu Daifur Rahman atau Duyufur Rahman, tetamu Tuhan. Bila tetamu Tuhan, maka sudah pasti akan berlaku tapisan demi tapisan. Orang yang dapat menjejakkan kaki ke Arafah untuk menjadikannya layak melaksanakan rukun haji yang disebut sebagai Al-Hajju Arafah merupakan satu nikmat yang cukup besar. Berapa ramai di kalangan umat yang cuba untuk menempatkan kaki pada hari ke-9 di Padang Arafah, tapi mereka tak mampu. Jadi perjalanan tersebut amat berliku. Saya contoh satu ketika ada dalam sejarah 2-3 orang duk bincang macam mana mereka nak sampai ke Mekah. Ada yang kata saya sampai 6 hari. Kata yang kedua saya 6 minggu. Kata yang ketiga nak sampai ke sini saya mengambil masa 6 bulan. Maka kata yang ketiga saya nak sampai ke seterusnya sampai 6 tahun. Jadi di sini mengiyakan apa yang disebut dalam Quran. Antara lain Allah menyatakan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq, di mana bila mereka datang tu ada yang datang dengan unta tu jadi kuruh. Kuruh kenapa? Kerana musafir yang lama, berliku-liku. Min kulli fajjin amik ni daripada pelusuk tempat yang terceruk di muka bumi. Mungkin Turkistan, Afghanistan, tang-tang yang lain. Jadi di situ maknanya memang berliku sungguh. Dan memang satu kurniaan Allah. Sebab itu apabila kita boleh pergi begitu,
itu tanda mahabbah, maka kita kata kepada mereka, kepada Allah Rabbul Alamin, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sebagai satu pengisytiharan berkenaan dengan semangat kita menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala taklifkan kepada kita, iaitu puncak ibadat haji yang kita laksanakan pada masa itu. Doktor, jarak antara Mekah dengan Arafah ni tidaklah jauh sangat. Ada yang pergi ke sana jalan kaki je, sanggup mana sampai juga. Ada yang bawa kereta, ada yang naik bas. Kadang-kadang yang berjalan kaki tu sampai dulu daripada yang naik bas ni. Doktor, kejap lagi. Kita ada pemanggil di talian. Kita ambil pemanggil ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Saya sini Tuan Haji Barim. Tuan Haji, bila dah pergi haji? Bila pergi haji tu? Saya pergi 93. Alhamdulillah. 97. Ya, 2001. perjalanan. Oi, banyak kali dah. Macam mana dengan perjalanan ke sana? Ini nak cerita inilah pada doktor dengan pada Tuan Haji ni. Sebenarnya di sana ni dia punya cerita dia ni bahagian lah. Bahagian masing-masing. Contohnya dalam satu penerbangan tu ada 10 biji bas. Macam saya tu biasanya dapat apa ni bas nombor 1 lah. Ya, Tuan Haji, di mana perjalanan berlikunya tu? Perjalanan yang paling dahsyat dan memerlukan kesabaran ni daripada Padang Arafah ke Muzdalifah, dan daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Apa yang mencabar tu? Yang mencabar gini Tuan Haji. Doktor, yang pertama sekali mungkin ni, itulah saya cakap tadi, pertama sekali bahagian. Saya dalam satu maktab lebih kurang dalam 10 buah bas. Tapi yang bas saya ni tak ada masalah lah. 2-3 jam sampai. Yang masalahnya? Yang masalahnya orang lain lah ni? Yang ada ni sampai 3 hari ni. Hari kita tasrik dah nak habis baru nak sampai. Okey, Tuan Haji. Itu saja Tuan Haji ya? Itu saja. Tapi saya itu hari saya nak telefon ingatkan haji pergi haji waktu muda tu. Tak apa Tuan Haji. Kita dah ambil dah panggilan ni. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji ya. Okey. Assalamualaikum Tuan Haji. Baik, doktor, bagaimana doktor sebutkan tadi lah, ada yang habis hari tasyrik dah tak sampai lagi, ke mana sesatnya? Memang ujian kadang-kadang apabila pergi. Sebab itu alhamdulillah saya lihat usaha yang dibuat oleh tabung haji cukup baik. Seperti adanya kursus-kursus, adanya pembimbing, adanya mutawif. Jadi apa yang berlaku 1-2 kes itu merupakan mungkin apa yang dikatakan tidaklah sebagai satu hal yang besar. Walau macam mana pun perlu dilihat kes-kes seperti ini. Bagi saya apa yang berlaku sebenarnya mungkin adalah asbab-asbab, seperti mungkin dia tersilap bas atau dengan cara masuk kumpulan yang lain. Sebab saya pernah masa belajar dulu sekali tuan, masa kita pelajar dulu berjalan kaki je daripada Arafah ke Muzdalifah. Jadi seronok masa tu. Jadi mereka pergi ni secara berkumpulan. Tiba-tiba kita ada bendera Malaysia kita, tapi orang Afrika duk bawa bendera tu. Maka kita kata jangan ikut bendera tersebut walaupun kita orang Malaysia, sebab orang lain tukang bawa. Jadi perkara-perkara seperti ini mungkin kerana bila ramai jadi gamam, jadi terkedu dan sebagainya, itu semua boleh jadi. Allahuakbar. Doktor, kenapa berlaku sedemikian rupa doktor ya? Kadang-kadang kita tengok orang lain elok aja, mudah, dipermudahkan saja, dan kadang-kadang yang lain tu macam seolah-olah susah. Adakah ini kaitannya doktor ya? Sebelum kita pergi itu kita tidak bersihkan sebenarnya
niat dan tujuan kita sehingga Allah uji sedemikian rupa, Doktor? Asas uji seperti itu ada sedikit kebenaran. Saya tak kata itu semua seperti itu. Itu sebagaimana yang kita tengok kadang-kadang berlaku macam itu. Dia yang pertama sekali, kalau kita kaji apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, dia bagi tahu mukaddimah haji lagi. Bermula daripada mula-mula nak pergi tu dia kena taubat, kena betul-betul minta ampun, berdoa dan sebagainya. Ada hal-hal yang disebut. Jadi apabila keadaan macam ni kadang-kadang setengah tu terlepas pandang. Yang lebih bahaya lagi apabila berlaku penyakit hati. Contohnya dia takabur, dia tengok orang lain, dia kata dia lebih pandai, dia lebih tahu. Kadang-kadang ini semua sebagai satu perkara yang nak diajar pada kita supaya sentiasa tawaduk. Sebab Doktor, kita tengok bila sebut nama Mekah ataupun Bakkah, salah satunya ialah untuk melemahkan orang-orang yang samsing yang takabur. Jadi akhirnya yang berhak untuk jadi Al-Mutakabbir Allah sahaja. Orang lain tak boleh. Jadi dengan sebab itu bila di Mekah ni semua hendaklah mengharap kepada Allah, bukan kepada kekuatan dan kederak masing-masing. Itu antara. Mana Doktor, dia perlu ada persiapan untuk menghadapi perjalanan tersebut. Doktor, kita akan sebut tentang persiapan itu. Betul pula. Kita sebenarnya ada pemanggil dari Sarawak tadi. Jauh saya, Doktor. Kita minta yang putus tadi cuba hubungi kami balik. Doktor, persiapan berhadapan dengan hari tarwiyah perjalanan ke sana, Doktor, perlu ada persiapan mental dan fizikal, Doktor, di situ. Ya, betul. Bahkan pengalaman kita tengok mereka diberi nasihat. Contohnya janganlah apabila sehari dua sebelum untuk pergi ke Arafah, bermula daripada tarwiyah dan 2-3 hari sebelum itu kita duk sibuk dengan ibadat umrah. Jadi pada masa itu kalau boleh kita jaga stamina kita. Kita banyakkan lakukan ibadat-ibadat yang dalam bentuk tidak menggunakan kekuatan tenaga yang berlebihan. Sebab kita kena tahu, oleh kerana tempat yang kita pergi itu kita semua akan pergi. Dia dalam ibadat haji ni dia ada masa dia panggil masa acara bebas. Masa tu orang nak pergi umrah tak apa, orang ni tak mahu pergi tak apa, nak pergi apa. Tapi bila masuk sahaja hari tarwiyah, maka pada masa itu kalau dari segi sunatnya pergi ke Mina. Kemudian hari Arafah mesti sampai di Arafah. Tapi oleh kerana tak mahu mengambil risiko, jadi pergi ke Arafah. Bila pergi ke Arafah semua akan pergi ke tempat yang sama. Jadi perjalanan daripada Makkah ke Arafah atau Mina dahulu kemudian Arafah, ini seolah-olah macam semuanya sekali. Jadi bila semua dalam bentuk nizam yang sama, peraturan yang sama, maka sudah tentu akan kebarangkalian berlaku seperti kesesakan, kesukaran, dan memang ada potensi yang amat tinggi. Kalau mengikut pengalaman saya, Doktor, ada yang memang sesak sungguh nak sampai tu, tetapi mereka sampai cepat aja. Dan benda yang sama dihadapi oleh orang lain, Doktor. Kita akan sambung lagi, Doktor. Kita beri laluan kepada penaja dan kemudian kita akan kembali selepas ini. Saudara jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami, silakan. Tugas mereka sangat mencabar. 28,000 jemaah haji Malaysia perlu mereka pantau setiap masa. Ini bermakna mereka bertugas 24 jam mengikut giliran yang ditetapkan. Jemaah yang sering dikesan menghadapi masalah tersasar berusia 60 tahun ke atas. Kebanyakan mereka keliru kerana kesesakan dan gagal bertemu pintu Masjidil Haram yang dimasuki dari awal. Di dalam jiwa kami sebenarnya daripada mula lagi hadir ke Tanah Suci Mekah ini dengan satu niat untuk membantu semua jemaah haji yang memerlukan pertolongan. Baik, saudara, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama Salam Baitullah. Dan pada malam ini, saudara, malam keempat kita akan siarkan soalan kuis Salam Baitullah. Pastikan saudara tidak ke mana-mana, hadiahnya cukup lumayan, ditaja oleh Rakyat Travel. Dan saudara, jawapannya ada di rakyattravel.com.my. Ya, kalau saya tak war-warkan pun, saudara kena cari jawapannya di rakyattravel.com.my.
MY. Dan kepada saudara nak ingin berinteraksi dengan kami, talian kami 0322828578 dan Facebook kami Salam Baitullah. Baik, nampaknya Tuan Haji Izam telah pun bersedia untuk memberikan laporan perkembangan semasa jemaah haji kita dan terutamanya berita semalam itu. Tuan Haji, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, doktor dan juga tetamu di studio. Ya, Alhamdulillah. Ya. Nampaknya penonton kita tertunggu-tunggu suara Tuan Haji ni. Yelah, memang kita pun dah lama tunggu dekat sini, insyaAllah. Status semasa terlebih dahulu. Status semasa sekarang ni pukul 4.20 petang. Okey, suhu kita di antara 28 hingga 36 darjah Celsius. Okey, jemaah dekat belakang ni kami memang terlalu ramai sekarang ni. Okey, kami berada di Maktab 96. Maktab 95, 96 di Hotel Land Premium di Mekah Al-Mukarramah ni. Okey. Saya nak bagi tahu yang semalam penonton kita mahukan kita mencari ibunya disebabkan kematian bapanya di Tanah Suci ni. Jadi kita telah pun terima. Okey. Hajar. Baik. Okey, ini dia ibu kepada Nik Fairul. Ibu kepada Nik Fairul yang meminta kita mencari mak dia. Makcik, okey, nama penuh dulu. Nama penuh siapa ni? Nama penuh makcik. Rokiah binti Mat. Okey, makcik boleh ceritakan sikit difahamkan menurut anak makcik pergi berdua tapi insya-Allah balik ni nanti seorang diri. Makcik boleh ceritakan sikit arwah pergi macam mana, bila dan urusan yang dilakukan oleh tabung haji ni, makcik? Dia pergi, saya sebelum subuh, saya pergilah dia. Lepas tu dia cakap dia tak larat. Lepas tu dia kata dia baca Yasin, tak apalah dia baca Yasin. Lepas tu masuk waktu subuh. Saya pergi sembahyang subuh. Sudah sembahyang subuh, dia kata dia sudah dah baca Yasin. Tak apalah, saya kata ada lagi doa, bacalah. Lepas tu dia cakap, dia kata nak buang air besar. Lepas tu dia pergi buang air besar, saya angkat basuh-basuh, dah habis, dah meninggal. Arwahnya tak ada sakit apa-apa? Dia tak ada sakit. Okay, jadi macam mana makcik boleh menerima kenyataan ini? Anak-anak di tanah air nak tahu perkembangan. Makcik ceritakan sikit keadaan makcik sekarang. Keadaan makcik saya masih berasa, makcik tak sepenuh berasa macam ni. Makcik berasa dunia disempit dah sungguh-sungguh. Sempit sungguh ya. Okey, jadi makcik pesan sikit pada anak-anak yang makcik akan buat besok. Kita akan ke Arafah untuk wukuf semua kan. Jadi harapan makcik pada anak-anak supaya bersabar. Macam mana makcik boleh bersabar sekarang ni? Makcik boleh bersabar, makcik sabar juga. Macam mana pun tu makcik minta ni lah, terima kasih lah orang tabung haji urus suami makcik dengan seelok terima kasih lah makcik. Makcik Okey, salah seorang ahli keluarga yang ikut sama. Ni mak saudara. Mak saudara ya. Makcik cakap sikit makcik. Ya. Cakap sikit pada keluarga di tanah air. Ya. Cakap apa dah. Assalamualaikum anak kan. Di kampung anak, makcik mak di sini sihat belakang kan, tak ada apalah. Gimana duduk di sini gampang. Duduk dia mau ambil gambar sini kan. Tengoklah mak ni sihat. Tak ada apalah. Doktor, apa yang mengagumkan saya ibu kepada Nik Fairul ni, walaupun sebab tetapi tidak menitiskan air mata walaupun kehilangan suaminya di tanah suci ini. Doktor, sebelum kita berakhir, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah suami Puan Rokiah ni dan juga jemaah kita yang telah pun meninggal sama ada di Madinah mahupun di Mekah. Al-Fatihah. Kembali pada doktor ke Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Tuan Haji. Mudah-mudahan keluarga Nik Fairuz ini dapat menerima dengan seadanya. Inilah
ya, kehidupan kita di dunia, yang hidup pasti akan pergi, kullu nafsin za'iqatul maut. Doktor, kita sambung balik perbincangan kita ini. Semalam Doktor, bila kita war-warkan tentang kematian yang berlaku ini, ada yang bertanya, saya tak sempat pun bacakan dalam Facebook. Dia kata kenapa tidak bawa mayat itu balik ke Malaysia, kenapa perlu dikebumikan di sana. Doktor, kalau boleh kita beritahu pada penonton tentang hikmahnya meninggal di Mekah dan kenapa terus dikebumikan di sana, Doktor. Okey. Terima kasih, sebenarnya terlalu banyak. Ya. Sebagai contoh, saya sebut berkenaan dengan meninggal di kota Madinah dahulu. Kota Madinah ni Nabi sallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man arada an yamut falyamut bil Madinah fa inni kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Kalau siapa yang nak mati, kalau boleh mati di Madinah lah, kerana aku akan memberi syafaat pada hari akhirat kelak. Itu satu, di Madinah. Kemudian berkenaan dengan kota Mekah ni pula, terutamanya orang yang sedang buat ibadat haji. Sementara lagi kalau dia dalam keadaan ihram atau menunggu, maka bila dia dalam keadaan macam itu, dia dikira telah menunaikan ibadat haji atau sedang menunaikan ibadat haji, dan dia akan dibangkitkan macam tu. Sebagai contohnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika di padang Arafah dalam keadaan ihram, dia naik unta, terjatuh, terpijak di lehernya, maka dia pun mati. Nabi sallam menyatakan kepadanya, apa kata Rasulullah sallam? Kata kepada sahabat-sahabat, mandikan dia dan kafankan dengan kain ihramnya sahaja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiya. Orang ni akan dibangkitkan pada hari akhirat kelak dalam bentuk talbiyah. Duk sebut labbaik Allahumma labbaik. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia di kota suci Makkahul Mukarramah ni banyak kelebihan. Kelebihan yang pertama, ini tempat di mana orang ramai solat jenazah padanya. Maka sudah tentu kalau seorang, dua orang, tiga orang lagi ramai, maka sudah tentu ada yang baik-baik, yang soleh, yang benar-benar itu. Yang kedua, kalau kita tengok meninggal ni, apabila jauh dan dalam bentuk gharib ataupun musafir, dia mempunyai kelebihan di sisi Allah yang cukup besar. Ada yang mengandaikan seperti orang yang mati syahid dan sebagainya. Yang ketiga, bila meninggal di kota suci Makkahul Mukarramah, maka jarak dia daripada rumah itu jauh, maka Allah bagi kelebihan yang banyak. Dengan sebab itu menunjukkan betapa dia ni jauh daripada tempat kelahiran dan kediaman dia. Kemudian seterusnya, antara kelebihan mereka yang meninggal dunia di kota suci Makkahul Mukarramah, di mana mereka ni sedang melaksanakan acara ibadat. Bila laksana acara ibadat, sudah tentu mendapat kelebihan dan keistimewaan. Sebab kita ni kena ingat, bila kita mati dalam keadaan melaksanakan ibadat, dalam nas Allah menyebut umpamanya orang yang berhijrah tapi tak sampai lagi nak hijrah, faqad waqa'a ajruhu, maka Allah akan beri kepadanya pahala. Jadi orang ini kita harap Allah ampunkan dosanya, Allah bagi kepadanya segala kebaikan-kebaikan dan menempatkannya dalam syurga Allah. Itu yang disebutkan, Doktor, perjalanan penuh liku, yang pergi tu pun belum tentu boleh balik lagi. Seperti yang berlaku ini. Tapi bertuah jugalah kalau kita dapat pergi di sana, Doktor. Baik, Doktor. Kita tengok pula Facebook pula, kita nak baca Facebook yang telah dihantar oleh penonton kita. Kita saksikan bersama dan cuba kita baca apa tu soalannya, yang paling dekat dengan saya ni, daripada Jejai Emirates. Assalamualaikum, saya Jejai daripada Universiti Utara Malaysia. Soalan saya berkisar tentang pengorbanan besar Siti Maryam dalam mencari air untuk anaknya. Konsep pengorbanan dapat dilihat dalam proses sa'i antara Safa dan Marwah. Boleh Doktor jelaskan erti pengorbanan sebenar jemaah-jemaah haji kita? Ini pun ada kaitan dengan perjalanan penuh liku. Dan Assalamualaikum. Saya nak tanya, macam mana kita nak tahu yang haji kita ini mabrur ataupun tidak? Yang seterusnya, apa perbezaan wukuf di kemah
rumah dan wukuf di kawasan berbukit. Ini ada berkaitan dengan perjalanan di sana, Doktor, ya. Baik, kita tangguhkan dulu, Doktor, untuk menjawab soalan ini. Kita beri laluan kepada pakej khabar Tanah Suci, dan selepas itu kita akan kembali selepas ini untuk membincangkan persoalan dibangkitkan tadi. Silakan. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negara sendiri. Rezeki ada di mana-mana bagi anak-anak Malaysia yang bertugas di Jeddah, Madinah dan Mekah. Menabur bakti di negara orang, Malaysia tetap di hati. Tidak kira apa jawatan mereka, sama ada pegawai, pekerja biasa mahupun pelajar, anak-anak Malaysia di bumi Anbiya ini ibarat duta kecil negara. Dengan kepakaran mereka, reputasi Malaysia di Arab Saudi di tempat terbaik. Sebut saja Malaysia, orang Arab amat menghormati kita. Bagi salah seorang anak Malaysia, biarpun bukan beragama Islam dan hanya dibenar bertugas di luar tanah haram, iaitu di Jeddah, dia bangga berkhidmat untuk Arab Saudi. Okey lah. Dulu saya kerja dengan ibu syarikat. Sekarang saya dihantar kepada subsidiary lah. So yang dah 2 tahun setengah sini lah. Culture je different. Language barrier ada juga, tapi boleh manage. So far, nothing, no issue, big issue. Ketika kami di Madinah, komuniti yang sempat kami ziarahi ialah pelajar-pelajar Universiti Islam Madinah. Jumlah mereka di Madinah agak kecil dan mereka saling bekerjasama serta sering bertemu untuk mengeratkan lagi hubungan. Di Mekah pula, kebanyakan komuniti Malaysia adalah di kalangan pelajar dan pekerja. Sempat menziarahi rumah seorang pekerja syarikat telekomunikasi di Mekah, Abdillah Muhammad Noor. Bersama-sama rakan-rakan sekerja yang lain, Abdillah mengambil inisiatif untuk mempelajari bahasa Arab. Inisiatif sendiri sebab kita dekat pejabat dengan STC. STC ni dia banyak profesional lah, engineer dia. Jadi kita berinteraksi dengan yang pun pakai bahasa Inggeris. Bila kita luar daripada waktu kerja, bila kita nak pergi pasar ataupun nak pergi ke mana-mana, kita mula nak kena pakai bahasa Arab. Jadi situ ada kepincangan lah pada kita orang. Jadi kalau tak belajar, rugilah. Dah duduk di sini kan. Gurunya adalah pelajar Universiti Islam Mekah, Ustaz Syahruddin Syari. Kalau susah sebenarnya nak cakap, kalau orang yang datang sini, macam saya pelajar sendiri yang dah berkahwin, datang ke sini untuk belajar, nak macam mana dengan anak-anak lagi, itu semua saya pun nak cakap, itu semua masa kita pandai-pandai cari lah. Biar jauh beribu batu dengan keluarga tercinta, hubungan akrab antara rakan-rakan di negara orang pengubat rindu. Hidup mereka ibarat satu keluarga. Malaysia tetap di sanubari mereka. Saya di sini alhamdulillah berada dalam keadaan sihat, dan pertama saya sangat berterima kasih kepada tamu haji yang telah memberi layanan yang begitu baik kepada jemaah Malaysia. Kepada isteri, anak-anak saya, adik-beradik saya dan semua kenalan saya di Malaysia. Mudah-mudahan doakan kita akan menunaikan haji ini sebagai haji mabrur. Pada anak-anak saya dekat Kuala Lumpur, pesan jaga adik, jaga cucu kan. Hati-hati tengok rumah, mana tahu sebelah-sebelah kan. Jangan risau, Abah di sini sihat dan telah Abah seru dan lambaikan supaya kamu semua dirahmati Allah, dan kalau ada rezeki satu hari nanti kamu juga akan mendapat lambaian dan akan berada di Tanah Suci Mekah di masa-masa akan datang. Cuma Abah nak pesan pada ahli keluarga, sembahyang jangan tinggal, teruskan, kerana itulah yang akan membantu kita.
Menjadi sejarah peribadi bagi Ahmad apabila dia terpilih untuk mewakili Madinah dalam musabakah menghafaz Al-Quran pada tahun lalu. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Yang popular ialah Syekh Qasim dari Masjid Nabawi yang menjadi imam di Masjid Nabawi ini. Sampai 11 orang sahaja yang dapat dan salah satunya Ahmad yang terpilih. Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama Salam Baitullah. Terima kasih Bengkel Rakyat dan terima kasih Rakyat Travel. Dan kepada penonton, jangan lupa soalan kuis yang akan kita paparkan di penghujung rancangan Salam Baitullah nanti. Baik, kita sambung balik Doktor tentang 3 soalan tadi. Satu tentang perjalanan berliku Siti Hajar, dan kemudian tentang perjalanan untuk mendapatkan haji mabrur, dan yang ketiga ini tentang wukuf di kemah ataupun di atas bukit, Doktor. Okey. Ada pun yang pertama berkenaan dengan isu perjalanan berliku Siti Hajar. Ini satu nostalgia yang panjang ceritanya. Bahkan hikmahnya cukup besar. Sebab itu apabila dikatakan sa'i antara Safa dan Marwah, kedudukannya bukit antara bukit dengan bukit yang jaraknya lebih daripada 400 meter lebih. Jadi perjalanan seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan kehausan yang amat sangat dan anak, tapi masih lagi mengharapkan bantuan daripada Allah. Jadi pada masa itu sifat seperti inilah yang patut seorang Islam ambil, iaitu tawakal kepada Allah, takwa kepada Allah, berusaha, bukan hanya menyerah tanpa usaha. Itu di antara maksudnya. Jadi sebalik falsafah seseorang itu dan hikmah sa'i daripada Safa dan Marwah, seolah-olah umat Islam, kalaulah seorang ibu yang begitu naif, begitu semangat, maka kita sebagai umat Islam yang mempunyai banyak kelebihan dan kurniaan nikmat Allah patut menggunakannya dengan sebaik mungkin, mencari mardatillah, membaiki kehidupan kita ke arah yang jauh lebih maju dan lebih ke hadapan. Isu yang kedua berkenaan dengan perjalanan menuju haji mabrur. Haji mabrur ini ditafsirkan oleh para ulama. Cukuplah kita baca hadis Nabi sallam bila ditanya apakah haji mabrur, baginda menjawab ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Sifat haji mabrur ni kalau dia pulang nanti daripada Makkatul Mukarramah, dia selalu bagi salam kat orang. Yang kedua, dia banyak jamu orang, beri makan orang. Jadi 2 perkara ni. Yang pertama, kalau selalu beri salam kat orang, maknanya orang tu hati dia bersih. Dia tak ada, kalau kita gerang kat orang, kita tak bagi salam. Nak jawab pun tak mau. Yang kedua, beri makan ini menunjukkan pengorbanan. Jadi bila keadaan macam itu, maka haji mabrur, kecuali Imam Nawawi menafsirkan dengan maksud seseorang itu akhlaknya, ibadatnya, amalnya, wataknya apabila pulang daripada haji jauh lebih baik daripada sebelum daripada itu. Jadi nampak terbezanya. Dan ini banyak kita tengok para jemaah. Dan isu yang ketiga berkenaan dengan wukuf. Sama ada baik di dalam khemah ataupun di atas bukit. Sebaik-baiknya kita rujuk kepada hadis Nabi SAW. Nabi mengikut riwayat yang masyhur dalam Hajjatul Wada, baginda selepas sahaja selesai menyampaikan khutbatul wada, khutbah penghabisan itu, baginda berdoa. Setengah kata dia duduk atas binatang, kemudian dia angkat tangan, setengah kata dia duduk dan dia tak duduk dalam khemah. Sahabat tengok dia angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya yang paling penting bukan dari segi tempat antara satu sama lain, selama mana Arafah. Sebab Nabi sallallahu menyatakan Arafah
kulluha Arafat kulluha mauqif. Arafat ni semuanya tempat berwukuf. Kecuali lah mereka kata Nabi Sallam naik sedikit di tempat tinggi dekat dengan bukit tersebut dan Nabi berwukuf di situ. Akan tetapi yang lebih penting kita guna masa berwukuf untuk berdoa, berzikir dan bertahlil. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya Nabi bersabda, seafdal aku kata dan para nabi sebelum ku kata pada hari seperti ini, yakni hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab itu kita tengok ramai jemaah haji bersungguh-sungguh dalam zikir, sementelahan lagi berdoa pada Allah Rabbul Alamin. Bukan mudah nak buat, Doktor, kalau tak ada ilmu. Baik, Doktor, kita ada pemanggil di talian dah lama menunggu ni. Terima kasihlah atas kesabaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar puan? Ni saya dari Kuantan. Terima kasih menunggu. Silakan. Tak apa. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Saya cakap dengan Doktor Ketar lah. Sila puan. Saya cuma nak bertanya, saya pergi haji dulu, umur saya baru 30-an. 30-an, lepas tu? Lepas tu, senanglah saya mengerjakan haji sebab saya masih muda masa tu. Cuma bila saya balik ke Malaysia, kata di orang, kalau kita banyak dugaan yang Allah timpakan kita kat Mekah, banyaklah pahala kita. Tapi saya kurang dapat dugaan sebabnya yang pertamanya mungkin sebab saya masih kuat lagi untuk mengerjakan haji. Lepas tu apa yang saya buat mudah je. Sangat mudah. Alhamdulillah. Puan Haja. Maknanya kalau tak ada cabaran macam haji tu macam tak pernah kena je. Puan Haja. Sebab apa nama masa naik saya pergi muasasah. Saya pergi ambil apa nama jaket kapal terbang tu, tiba-tiba dia bagi saya warna kuning. Tiba-tiba saya duduk di atas sekali. Gitu. Okey, maknanya ni ginilah Puan Haja ya. Dia ringkaskan ceritanya, dipermudahkan ketika berada di tanah suci ya. Puan Haja, terima kasih banyak-banyak. Nanti kita minta Dr. Zul akan jawab Puan Haja ya. Doktor, kita akan jawab sebentar lagi. Kita beri laluan dulu kepada bingkisan eksplorasi haji dan kita akan kembali selepas itu. Silakan. Sesuatu yang perlu kita kongsi untuk eksplorasi haji kali ini, Mekah secara geografinya terletak di garis lintang 21.43 darjah utara dan garis bujur 39.82 darjah timur. Mekah dianggap sebagai pusat bumi dan berada di tengah-tengahnya. Terdapat banyak dalil daripada Al-Quran yang menyebut dengan jelas tentang hubungan dan kaitan yang rapat antara Mekah, Kaabah dan Masjidil Haram secara umum. Masjidil Haram amat mulia dan unik, tidak dimiliki oleh mana-mana tempat di dunia ini. Kemuliaannya kerana kedudukannya di Mekah dan terdapat binaan Kaabah di dalamnya. Masjidil Haram meliputi Kaabah, tempat tawaf di sekelilingnya, serta semua bangunan dan halaman untuk bersolat termasuk bahagian pembesarannya. Perkataan Masjidil Haram disebut 15 kali dalam Al-Quran. Semua dalil ini menunjukkan kelebihan serta kemuliaan Masjidil Haram dan Mekah keseluruhannya. Masjidil Haram selepas pembukaan Makkah mengalami perkembangan dan pembesaran. Pembesaran pertama adalah pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab pada tahun 17 Hijrah.
Pembinaan kedua pula pada zaman Khalifah Uthman bin Affan iaitu pada tahun 26 Hijrah. Disusuli pula pembesaran ketiga pada zaman pemerintahan Abdullah bin Al-Zubair pada tahun 65 Hijrah. Pembesaran keempat berlaku pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Seterusnya pada pemerintahan Khalifah Al-Walid ibni Abdul Malik iaitu pada tahun 91 Hijrah. Pada tahun 137 Hijrah berlakulah pembesaran keenam iaitu zaman pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Pembinaan ketujuh pada zaman pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi iaitu tahun 160 Hijrah. Khalifah Al-Mu'tadid pula bertanggungjawab melakukan pembesaran pada tahun 284 Hijrah dan pembesaran ke-9 berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Muqtadir Billah iaitu pada tahun 306 Hijrah. Selepas kejatuhan kerajaan Abbasiyah di tangan Mongol, beberapa Sultan Al-Mamalik telah melakukan pembaharuan pada Masjidil Haram dan terakhir pada tahun 882 Hijrah. Kini pembesaran Masjidil Haram dilakukan oleh pemerintahan di bawah kerajaan Arab Saudi. Pada masa ini Masjidil Haram sedang pesat dibangunkan bagi menampung jumlah jemaah yang semakin bertambah setiap tahun. Projek terbaru di Masjidil Haram ini meliputi 456,000 meter persegi barat laut dan timur laut. Masjidil Haram mampu memuatkan 2.5 juta jemaah haji pada satu masa. Projek bersejarah Masjidil Haram ini meliputi 3 fasa iaitu bangunan baru, pembesaran dan pembangunan halaman di sekeliling masjid termasuk laluan pejalan kaki, terowong dan tandas, dan ketiga ialah pembangunan kemudahan penyaman udara, elektrik dan bekalan air bersih. Bagi Malaysia, projek pembesaran Masjidil Haram ini amat bersejarah untuk semua umat Islam seluruh dunia. Banyak manfaat dapat diterima semua negara Islam di mana pertambahan bilangan jemaah haji insya-Allah mungkin dapat ditambah. Kita mengharapkan dengan pembesaran Masjidil Haram kita akan mendapat lebih dari segi kota haji dan sebagainya. Dan projek pembesaran ini adalah satu yang kita rasa kita amat bersyukur dan ingin mengucapkan rasa terima kasih kita kepada kerajaan Arab Saudi, ya, kepada Raja Abdullah kerana beliau sedang mengambil langkah-langkah yang amat positif dan insya-Allah hasilnya kita akan lihat tidak lama lagi. Jadi saya harap bahawa memanglah apabila semua projek-projek ini telah pun dapat disiapkan dalam tempoh dalam beberapa tahun yang akan datang, sudah tentunya ianya akan menyediakan satu infrastruktur untuk jumlah jemaah haji yang lebih ramai. Iaitulah yang kita menjadi pengharapan kita. Ahli ekonomi di universiti terkenal di Mekah iaitu Universiti Al-Qura, Abid Al-Abdali pula menjelaskan projek pembesaran Masjidil Haram ini akan melonjakkan pendapatan negara kasar Mekah kepada 123 bilion Saudi Rial. Sorry, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama Salam Baitullah. Terima kasih Bank Rakyat dan terima kasih Rakyat Travel. Dan untuk makluman saudara, pada bulan Mei 2013, pakej umrah yang ditawarkan serendah RM5,200. Saya rasa tidak mahal pakej itu, Doktor, ya. Saya rasa semua boleh pergi jika mampu, insya-Allah. Baik, sebelum kita pergi membincangkan perkara seterusnya, kita lihat dulu Facebook yang dihantar oleh penonton-penonton kita. Kita bacakan sedikit yang ada di depan kaca TV ini. Baik, daripada Muhammad Aidil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arwah ayah saya telah menunaikan haji selepas hukum melontar di Mina dan kembali ke Mekah. Tetapi sebelum tawaf, ayah saya telah meninggal dunia di Mekah. Bagaimana status haji arwah ayah saya? Minta penjelasan pada doktor. Terima kasih. Dan kemudian pada Holy Sniper, amboi nama daripada Singapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jemaah haji 2011 daripada Singapura. Pernah terpisah berkumpulan saya semasa hendak ke Jamrat kerana saya tertinggal cermin mata. Pada mulanya saya rasa takut. Saya terus berdoa supaya Allah membantu saya mencari kumpulan saya. Alhamdulillah, saya jumpa mereka di kawasan melontar. Apa-apa yang hendak saya lakukan di sana, saya selalu berdoa akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya percaya Allah sentiasa bersama saya. Terima kasih di atas kiriman Facebook itu. Saudara, kita akan jawab pertanyaan ini, pandangan ini. Kita berehat dulu, kita beri laluan kepada bingkisan yang telah disediakan dan kita akan kembali selepas itu. Bingkisan Kiblatku, silakan. Setiap umat Islam pasti menanam cita-cita untuk menjejakkan kaki ke tanah suci. Zuid Iqral Samsun sememangnya salah seorang hamba Allah yang bertuah
kerana berpeluang menjejakkan kaki ke Mekah dalam usia yang muda. Beliau yang bekerja sebagai pengurus acara di sebuah syarikat swasta menunaikan umrah bersama keluarga Mac lalu. Anak kedua dari 3 beradik ini mempunyai kisah menarik untuk dikongsi bersama. Sebelum saya berangkat ke Tanah Suci, memang saya dah berniat memberazam untuk cium Hajar Aswad ni. Saya pergi umrah kira awal tahun itu, bulan 3 itu. Kira baik saya sampai ke Mekah tu, saya terus lakukan ibadah umrah. Selesai saja buat ibadah umrah, saya cuba untuk cium Hajar Aswad. Tapi memang orang terlalu ramai, memang tak dapat lah masa. Hari kedua pun cuba juga lagi untuk cium Hajar Aswad, pun tak dapat juga. Sampailah hari keempat. Hari keempat tu memang cuba banyak kali lah hari keempat tu. Mula tu agak hampa sikit lah, kita tak dapat apa semua. Baru saya berdoa kepada apa-apa semua untuk lebih peluang untuk cium Hajar Aswad ni, sebab kita tak tahu bila lagi lebih peluang untuk pergi ke sana apa semua. Pun lepas cuba agak lagi, tak dapat juga. Tapi pada hari terakhir masa kat Mekah tu, sebelum saya buat tawaf wida, tiba-tiba ada 2 hamba Allah ni terus pegang tangan saya dan bawa saya ke Hajar Aswad. Dan saya terus cium Hajar Aswad. Perasaan masa tu memang tak dapat digambarkan lah. Memang rasa gembira ada, rasa sedih pun ada, tak tahu bila lagi apa macam tu kan. Sesungguhnya berdoa dan mohonlah apa saja kerana Allah akan mendengar. Ini kerana Allah telah berjanji dalam firman-Nya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperolehi kebenaran. Surah Al-Baqarah 2 ayat 186. Jemaah haji yang mempunyai kemusykilan agama tidak perlu bimbang kerana mereka boleh menghubungi talian ibadat haji Taib yang diperkenalkan buat pertama kali pada musim haji kali ini. Dengan kita memperkenalkan talian ibadat ataupun dikenali sebagai Taib. Talian ini diperkenal bertujuan bagi menyelesaikan permasalahan jemaah ketika sedang mengerjakan tawaf, sa'i dan tahallul di Masjidil Haram. Ini bermakna jemaah haji boleh menghubungi talian ibadat yang beroperasi 24 jam. Alhamdulillah saudara, terima kasih kerana kita masih dapat lagi bersama Salam Baitullah secara langsung. Baik, sebagaimana saya war-warkan tadi, kita akan paparkan soalan kuis Salam Baitullah. Saudara, kita saksikan bersama soalannya. Kita lihat soalannya. Sila. Baik, soalannya saudara, nyatakan harga pakej umrah Rakyat Travel Sdn Bhd yang terendah pada bulan Mei 2013. Jawapannya A, RM4,990 dan B, RM5,200. Typekan SB, hantarkan kepada 32776 dan seterusnya ikuti arahan yang selanjutnya. Hadiah lumayan disediakan, 1 pakej umrah dan 8 hadiah ke destinasi terpilih berharga RM500 setiap satu sumbangan Rakyat Travel Sdn Bhd. Dan kalau saudara masih lagi tak dapat soalan yang kita bincangkan tadi, saudara boleh melayari laman webnya iaitu rakyattravel.com.my dan saya yakin jawapannya ada di situ. Baik, Doktor, soalan Facebook yang dihantar tadi, sebelum saya baca soalan yang lain, Doktor silakan. Okey. Terima kasih. Soalan berkenaan dengan yang pertama,
seorang yang sudah melaksanakan ibadat haji, dalam masa buat haji dia sudah buat wukuf, kemudian dia meninggal dunia sebelum selesai tawaf ifadah ataupun tawaf haji. Mengikut dalam nas Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu ialah apabila seseorang itu dapat berwukuf di Arafah pada hari ke-9 Zulhijjah. Jadi oleh kerana almarhum sudah wukuf, maka dianggap dia telah melaksanakan ibadat haji. Jadi haji dia tu dikira walau macam mana pun, kalau orang biasa dia mesti kena selesaikan segala rukun-rukun yang lain. Baik, ini berdasarkan kepada apa yang saya sebut dalam hujahan sebelum daripada ini berkenaan dengan sahabat Nabi yang dalam keadaan talbiyah masa meninggal dunia wukuf di Arafah, maka Nabi mengiyakan fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiya. Berkenaan yang kedua, dari segi seseorang yang pergi ke Mekah dan berada di Mina, di Jamrah berdoa, sebenarnya ini satu hal yang baik. Kita sentiasa mohon kepada Allah, berdoa, kerana itulah yang sebenarnya, dan kita kena bawa apabila kita pulang ke tanah watan kita untuk sentiasa berdoa dan mengharapkan Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Yang pemanggil tadi Doktor, kalau perjalanannya di Mekah kita menunaikan fardu haji tidak berliku, mudah saja. Ya. Perjalanan yang tidak berliku ni sebenarnya bukanlah syarat mesti kena berliku. Mana kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kepada seseorang. Kita tengok orang pergi ke Mekah ni, kita dapati tak sama. Ada yang susah, ada yang senang, ada yang amat senang, ada yang cukup mudah, ada yang diuji dan ditribulasi. Maka apa yang berlaku pada kita tak kena uji, maka tak semestinya haji kita tidak mabrur. Haji kita tetap insya-Allah mendapat kelebihan di sisi Allah dan sah jika sekiranya segala rukunnya, segala syaratnya, segala wajibnya, adab-adabnya kita tunaikan. Sebab itu kita sentiasa berdoa, Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura. Ya Allah, jadikan haji kita haji yang mabrur. Jadi bukan mesti syarat, mesti susah, kena uji dan sebagainya. Tak semesti macam itu. Doktor, kadang-kadang kita selalu menggunakan alasan nak dapatkan haji mabrur tu bila ada dugaan, cabaran, dan kadang-kadang dugaan tu kita buat sendiri pun. Kita suruh orang sabar. Wajar ke doktor kita gunakan alasan macam itu? Dia dalam masalah sabar ni memang kita sentiasa kena pesan memesan. Sebab apa? Sebab biasanya manusia yang pergi ke Mekah buat haji tempat orang lain dalam suasana yang baru, dia jadi cukup naik temperature kemarahan dia. Sebab itu awal-awal lagi Allah sebut al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Jadi bila ayat yang menyebut jangan buat rafas, jangan buat fusuk, fasik, jangan berdebat begini-gini, ini sebahagian daripada elemen mengajar pada sabar. Tapi bukanlah sebagai alasan untuk menyebabkan mengambil satu keputusan akhirnya kawan ni tak boleh nak buat apa. Kalau kita silap, kita minta maaf, kita kena baiki balik itu sebenarnya. Doktor, sebelum kita mengakhiri rancangan ni, kita baca sikit Facebook yang telah dihantar. Doktor, kita baca saya tengok ada dua pandangan yang baik tadi. Kalau boleh kita teliti Facebook yang dihantar sebentar. Sila. Baik. Daripada Nur Syafiqah Mimi. Assalamualaikum. Saya teringat seorang bakal haji yang berjalan kaki daripada negaranya ke Mekah Al-Mukarramah. Saya sangat kagum dengan ketabahan beliau mengharungi pelbagai cabaran semasa dalam perjalanan penuh berliku. Dan daripada Siti Mariam Ahmad, Ustaz, kadang-kadang saya merasa kesian melihat jemaah haji yang sudah tua-tua. Hotel pun sekarang jauh daripada Tanah Haram. Memang perjalanan mereka penuh berliku untuk menyempurnakan haji. Saya harap dapat tunaikan haji semasa masih muda dan bertenaga. Amin. Doktor, bagaimana kadang-kadang kesian juga duduk jauh, maklumlah pakej muasasah. Macam mana doktor? Ya, dalam hal seperti ini, yang pertama sekali, cerita tentang berjalan kaki ke Mekah ni biasa berlaku sepanjang tahun. Sepanjang musim haji biasanya tiap-tiap tahun kita ada dengar hal ni. Kalau siapa yang selalu tengok dalam surat khabar Arab, biasa ada cerita macam ini. Dan ini membenarkan betapa mukjizatnya Al-Quranul Karim, wa azzim fin nasi bil haji yatuka rijalan. Mereka datang dalam keadaan berjalan kaki dan sebagainya. Yang kedua, mana baik kalau berjalan kaki dia naik kenderaan.
perbahasan ulama yang paling afdalnya jangan menjadi masyakkah. Kenapa? Kerana matlamatnya bukan isu jalan tapi isu penunaian. Jadi bukan sekadar wasilah tapi boleh sembahyang dengan baik, ibadat boleh baik masa musim haji. Kembali kepada soalan yang ketiga berkenaan dengan duduk jauh. Maka di sini dia kena sabar banyak, dia kena berdoa kepada Allah banyak, dan dia kena jaga diri banyak dan ada azam. Bahkan Nabi sendiri SAW pernah bila tengok sahabat duduk jauh daripada masjid selalu pergi, Nabi kata insya-Allah kau dapat pahala yang banyak. Doktor, terima kasih banyak Doktor kerana sudi bersama kami buat kali yang keduanya pada kali. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi kalau dipanjangkan usia Doktor ya. Baik, itu saja perbincangan kita. Berliku ataupun tidak bergantung pada niat kita mengerjakan haji. Insya-Allah kalau kita ikhlas ya, kita akan dapat haji yang mabrur. Saudara, besok jangan lupa teruskan bersama kami secara langsung 9 hingga 10 malam. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Salam Baitullah dan kita akan bawakan pakej-pakej yang menarik dan pada masa yang sama kita akan mengikuti perkembangan jemaah haji kita di Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Rancangan Salam Baitullah itu tadi dibawa khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda.